Oh, ayahnya. Tengok jiran sebelah dapat pergi umrah. Seronok saya rasa. Saya berhajat sangat kalau dapat pergi umrah dalam bulan Ramadan ni. Macam besar nikmat dia. Kalau dapat kita pergi sama-sama, berpuasa kat sana sampai hari raya, itulah yang saya idam-idamkan selamanya. Kalaulah dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dapat kita sama-sama puasa tahun ni. Kan? Alhamdulillah. Seronok kita dapat kumpul sama-sama tahun ni. Anak-anak, ayah ada benda nak cakap dengan korang. Dulu masa arwah mak kau hidup, dia berhasrat nak pergi umrah dengan ayah. Kalau boleh, dia nak merayakan hari raya di Mekah. Jadi maknanya kita pergi dalam bulan Ramadan lah. Jadi hari ni ayah beritahu korang, kalau dapatlah korang memberikan sedikit sumbangan untuk kami ataupun ayah buat badal umrah untuk ibu kau sekali. Apa? Ya Allah, ya. Kenapa tiba-tiba ni ya? Kita orang dah lama dah rancang nak raya tahun ni sama-sama dengan ayah. Kenapa tiba-tiba ni ya? Itulah yang ni tiba-tiba je. Saya dah apply cuti tahun ni lah. Dengan duit lagi. Barang-barang anak lagi nak beli nanti. Lepas kita nak pergi umrah bukan kos sikit ayah. Katakan pahit sukar dunia, manis sikit ku rasa sejak digelar manusia. Pohon yang kan mekar apakah kan kamar yang sunyi, tiada berbunyi. Aku dan pena punya itu memori. Hayalanku tinggi, terbang dengan merpati. Indahnya hari ini, puisiku menari. Dalam media ibaratnya tak sama. Luahan jiwa hati ini turut serta. Pelbagai stigma yang aku pernah lalu. Untuk apa dan siapa hanya Tuhan saja tahu. Alkisah ini dah banyak dipaparkan, diwatakan oleh wartawan, tetapi tidak sepadan dengan apa yang ku lalu. Masalah yang beliku mencari solusinya digari. Inikah yang dikatakan pahit sukar dunia, manis sikit ku rasa sejak digelar manusia. Pohon yang kan mekar apakah kan baik saja. Bunga yang kian segar apa boleh bertahan lama. Puisi malam ini ya, penaku. Tuhan tahu apa yang ku tak tahu. Kondisi hati ruang yang sepi menunggu takdir benar. Package umrah macam menarik je. Cubalah pun. Hello. Saya nak bertanya tentang package umrah. Seorang ada tak? Saya nak hantar ayah saya pergi umrah dan haji badal sekali kalau sempat. Oh macam tu. Kalau macam tu bolehlah. Saya try. Terima kasih. Aku mula dah berjalan, lepas ni tiada halangan. Aku nak tengok gelak ketawa, tak kala diri ni tak bernyawa. Selamat jalan bahtera yang aku bina selama sekian lama. Sebanyak mana memori itu takkan Siapa pula yang call? Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Oh, travel agency. Kenapa tuan?
Oh, iya ke? Betul ke ni tuan? Saya dapat pergi umrah. Bila tarikh tuan? Masya Allah, 27 Ramadan. Alhamdulillah, syukur sangat ni. Memang cita-cita saya tuan. Dapat pergi buat umrah bulan Ramadan. Kalau dapat berada di sana sekali, ya Allah. Terima kasih tuan, terima kasih tuan. Assalamualaikum, terima kasih. Ya Allah, terkejut aku tiba-tiba je travel agency di telefon. Alhamdulillah, syukur sangat ni. Dapat pergi umrah ni ha. Ini mesti Sol ni, tak lain ni. Mesti Sol yang punya kerja ni. Dia lah yang dapatkan nama aku ni agak ni. Aku nak tanya dia lah ni. Assalamualaikum. Sol. Alhamdulillah Sol. Kat mana tu? Oh, beli barang dapur. Inilah yang nak beritahu ni. Alhamdulillah, terima kasih lah Sol. Sebab apa? Tadi travel agency tu, haji tu, dah call ayah. Dia call ayah dah. Dia kata ayah dah dapat lah pergi umrah tu. Pada bulan Ramadan ni 27. Dan insyaAllah lah ayah dapat raya sekali kat sana. Tak sangka pula kau dah daftaran ayah dalam umrah tu. Bukan kau? Kau tak daftarkan ayah? Habis. Macam mana travel agency tu boleh call ayah? Kata ayah dapat pergi umrah. Astaghfirullahaladzim. Kau ni. Ayah mati-mati ingat engkau yang daftarkan ayah pergi umrah. Ayah dah suka sangat, dah gembira sangat. Nak ucap terima kasih kepada engkau ni. Rupanya bukan engkau. Dah lah. Ya Allah, budak-budak ni. Siapa pula lah yang daftarkan aku ni? Mia kot ni. Aku cuba telefon Mia lah tadi. Mana? Kita ingat Sol. Mia ni agaknya. Hello, Mia. Mia ayah ni, Mia. Mia kat mana tu, Mia? Mia, terima kasih lah, Mia. Mia dah masukkan nama ayah dalam package umrah hari tu. Ayah dapat dah ni pergi 27 Ramadan ni. Travel agency tadi dah call ayah. Mia tak tahu? La ilaha illallah, Mia. Bukan kau lah, Mia. Yang telefon agensi tu. Bukan. La ilaha illallah, kau pun juga. Aku ingat kau mati-matilah tadi kau. Dah lah, Mia. Ayah buat kerja dululah. Kecewa betul lah ayah dengan kau orang ni. Budak-budak ni. Siapa pula? Kata Imran. Ish. Sol bukan. Mia bukan. Siapa pula yang daftarkan aku? Aku cuba call orang tadi lah. Assalamualaikum tuan. Ya, saya Muhammad Hairudin. Yang tadi tuan ada telefon saya yang kata saya dapat pergi umrah. Paket mana? Ya, betul. Yang duduk Johor Bahru tu. Ya, macam ni lah. Tuan, saya ni nak tanya. Saya ni dapat pergi umrah ni, siapa yang daftarkan? Boleh tak semakkan untuk saya? Ya, betul. Saya ada anak nama Imran. Imran yang daftarkan saya, tuan? La ilaha illallah, syukur sangat ya Allah. Betul-betul ke, tuan? La ilaha illallah. Imran. Terima kasihlah tuan dapat maklumkan pada saya tentang perkara ini. Terima kasih banyak-banyak tuan. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim.
Tak sangka aku. Orang yang aku sangka tak buat. Rupanya Imran. Ya Allah. Oi, Mia, Imran. Jom. Kita nak video call ayah ni. Hai, Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Semua ada ke tu? Sal, Mia, cucu-cucu tu ayah semua ada tak? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Ya Allah, syukur pada Allah. Ayah sihat sangat kat sini. Dapat Lailatul Qadar insya-Allah. Dapat malam 29 kat sini ya. Dan dapat sambut hari raya. Syukur sangat. Memang ayah sangat gembira sangat. Terima kasihlah pada anak-anak ayah semua. Imran. Mana Imran? Tu Imran. Sol, Mia. Doakan ayah terus sihat dan sihat. Sampai ayah balik Malaysia nanti. Kita jumpa nanti kat Malaysia ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Hati-hati semua. Bye ayah. Selamat raya. Assalamualaikum.